Saya nak kongsikan ubat gout semula jadi. Ubat ni semua orang panggil ubat lah, tapi sebenarnya suplemen. Suplemen yang berasaskan daripada semula jadi. Mungkin you dah cuba macam-macam sebelum ni kan, tapi tak berjaya. Okay, so boleh tengok video ni sampai habis lah. Okay, dalam channel ni ada beberapa video saya share tentang masalah gout. So dalam video ni saya akan cerita secara detail macam mana you nak atasi masalah gout menggunakan produk-produk semula jadi. Okay, yang pertama ialah alfalfa. Alfalfa ni sejenis herba. Dia sangat bagus sebab dia ada 300 lebih galian dan mineral, galian mineral vitamin dalam alfalfa ni. Sangat bagus. So macam mana alfalfa ni boleh bantu you? Simpelnya ialah dia akan bantu untuk menurunkan tahap asid urik, tahap keasidan. Sebab sifat dia adalah meneutralkan. Sifat dia memang meneutralkan, dan kalau you dah gout you dah bengkak, dia bantu untuk pecahkan kristal itu sedikit demi sedikit. Okay, so ini alfalfa. Yang kedua ialah omega 3. Omega 3 ni high quality daripada minyak ikan, 90% EPA. Okay, kita supply di Ultimate Vitamin. Semua ni kita supply di Ultimate Vitamin. Ni boleh contact nombor yang tertera di bahagian WhatsApp kat bawah kan. Omega ni fungsi dia lah anti radang. Gout ni kita panggil radang sendi kan. Dia bantu supaya sel-sel kita lebih kuat untuk melawan radang, dan dibantu untuk melegakan sakit. So pengalaman pelanggan saya, bila dia ambil set gout ni, peringkat awal dia pasti kena gout lah kan, sebab dia tak adalah terus tak kena gout. Cuma bengkak tu dia tak rasa maksimum sebagaimana sebelum ni. Sakit tu dia tak sampai macam tu, sebab dia amalkan omega untuk kawal dia punya keradangan, tahap keradangan tu. Dan omega ni baguslah untuk sendi, kesihatan sendi, bagus untuk otak kan. Dan juga omega 3 ni bagus untuk you yang ada badan besar, obesity, yang mana dia menjadi punca kepada asid urik kita tinggi. Orang yang obes, asid urik ni memang biasa tinggi lah. Okay, yang ketiga, saya cadangkan you ambil B-complex. B-complex ni, apa pentingnya B-complex ni? Okay, B-complex ni, dia bantu untuk bantu untuk bakar asid urik yang berlebihan. Metabolize, dia akan metabolize. So selain itu, dia akan bantu untuk tahan sakit, dia bantu untuk kestabilan hormon, dia bantu untuk kita relax, anti-stress. Kalau stress lagi teruklah bengkak kita kan, darah lagi naik. So ambil B-complex, dia akan bantulah untuk kita relax, bantu tubuh untuk fokus sembuh semula. Okay, dan yang keempat ialah polyphenol. Polyphenol ni, kenapa bestnya polyphenol blend ni? Dia, bila kita makan purin, kita makan makanan yang ada mungkin ikan, daging, organ, apa semua yang ada purin, dia turunkan kadar penukaran purin. Senang cerita macam ni lah, dia bantu untuk stabilkan keadaan yang sihat dalam tubuh kita. Tak sepatutnya purin tinggi, tak sepatutnya asid urik tinggi. Dia akan bantu untuk turunkan tahap asid urik dengan mengawal penukaran asid urik tu. Dan dia adalah dipanggil anti radang, anti inflamasi yang sangat bagus. Sebab lepas kita ambil sejam, dia akan bantu turunkan keradangan-keradangan ringan. So orang yang amal memang nampak perubahan yang besar. Perubahan yang besar, dan dia bantu untuk, kalau kita dah berusia, dia bantu untuk mengembalikan fungsi sel yang baik. Okay, yang ada masalah keturunan, okay, mak ayah, pakcik, makcik ada gout, dia bantu untuk betulkan balik kerosakan DNA. Yang kita mewarisi daripada orang yang kita tu lah. So jadi testimoni simple ni saya bagi tahu Cik Johar daripada Pasir Gudang. Dia amalkan dalam 1-2 bulan. Alhamdulillah 6 bulan dah tak kena gout. Kalau tak sebulan 2 kali kena. Datuk Zulkifli daripada Kajang, dia memang sangat puas hati. Dia memang even maintain lah untuk jaga kesihatan ni kan. Di kontak saya lepas bulan, dia bagi tahu asid urik dia dah turun. Okay, Cik Hafizul daripada Samarahan, dia makan 3 minggu, dia kata tahap asid urik ni turun 100. Turun 100. Alhamdulillah. Kan? Hilang 100. Maksudnya turun. Banyaklah turun tu. Kalau tak, payah. Kan? So, jadi, nak dapatkan semua produk-produk berkaitan gout ni, dapatkan daripada Ultimate Vitamin. Sebab yang penting, produk dan juga consultation. Ramai orang makan, dia tak faham, jadi dia tak boleh nak makan cara yang betul. So, simple saja contact kami di nombor di bawah, dekat link, dekat description, ataupun nombor telefon saya 0115666865, ataupun boleh beli daripada link yang saya sediakan di bahagian description. Okay, bukan iklan yang kat bawah ni. Itu saja. Bye.